biji kopi kalau macam jenis biji kopi kalau macam jenis aku lah. Aku jenis akan standby biji kopi kat rumah. So macam ni lah. Ini antara biji kopi yang aku standby lah kat rumah. Kalau macam contoh yang dekat atas tu dah habis. So ini memang sangat-sangat function lah untuk aku. Dan untuk biji kopi ni, kalau macam nak simpan, aku punya macam contoh lah, korang nak simpan, korang jangan buka siap-siap baru packing. Sebab biji kopi ni, dia kalau macam korang dah lama guna, dah selalu lah guna yang brand yang sama kan, korang akan perasan tau, kalau setiap kali buka pack yang baru, dia punya rasa dia macam, dia ada rasa kelainan dia dia ada macam rasa berbeza sikit lah. Sebab mungkin cara packaging dia, vacuum pack dia ni apa semua kan. Okay, so untuk biji kopi yang aku guna adalah daripada Mister. Ini antara jenis yang common lah aku guna, iaitu Robusta lah. Sebab apa aku pilih Robusta? Sebab Robusta ni dia dapat, aku dapat rasa yang aku nak dekat Robusta ni. Macam aku jenis suka yang pahit, yang macam agak tajam sikit. So Robusta ni lah yang aku pilih. Okay, so untuk korang yang nak cari biji kopi, nak yang macam bila sampai tu korang rasa korang dapat apa yang korang rasa, dan korang dapat apa yang korang nak dekat kopi tu, so apa kata korang try lah Robusta ni. Okay, dia punya packaging dia memang pakai vacuum macam ni. Dan kalau macam korang tak ada grinder dekat rumah, ataupun mungkin korang nak try biasa saja nak try, dia dah ada siap yang dah kisar. Okay, so nak dapatkan, tekan dekat bawah sekarang.